Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika 'ilman ya rabbal alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Dapat lagi kita bersama pada malam ni, mudah-mudahan tidak sia-sia, bahkan menghasilkan manfaat dan juga faedah, khususnya berkenaan dengan ibadat salat kita. Salawat dan salam buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan semua sahabat-sahabat baginda. Kita sambung lagi malam ni pengajian kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Malam ni masalah yang ke-189. Semua perkara yang ada dalam kitab ini terang berkenaan dengan masalah yang berlaku dalam solat berjemaah. Solat berjemaah, hukum dia ada setengah ulama kata fardu kifayah, ada setengahnya mengatakan sunat muakkadah. Walaupun kita ambil yang paling ringan sunat muakkadah, kalaulah kita tak mengetahui hukum-hukum berkenaan dengan solat berjemaah ni, khawatir solat kita tidak berpahala. Kerana itu perlu kita belajar supaya apa yang kita buat dengan basirah, buat dengan ilmu. Baik, masalah 189, seorang sujud sahwi. Betul yang situ? Betul. Seorang sujud sahwi kerana terlupa di dalam sembahyangnya. Kemudian nyata bahawa ia tidak melakukan dua sujud fardu. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, tersebut di dalam fatwa Al-Baghawi. Seorang lelaki sembahyang ia satu sembahyang dan percaya ia bahawa ia terlupa di dalam sembahyangnya itu. Dia sembahyang, katalah maghrib. Dalam sembahyang maghrib yang sedang dilakukan itu, dia ada melakukan suatu perkara yang menuntut dia sujud sahwi. Sebelum ni telah kita sebutkan perkara-perkara yang menuntut seseorang itu sujud sahwi. Antaranya adalah meninggalkan sunat ab'ad. Antara sunat ab'ad, tasyahud awal, kunut, selawat ke atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Dia meninggalkan sesuatu perkara yang mana dituntut dia sujud sahwi di akhir solat dia. Lalu sujud sahwi ia di akhir sembahyangnya. Kemudian teringat ia bahawa ia tidak melakukan dua sujud fardu pada rakaat yang akhir itu. Sujud sahwi ini jumlahnya 2 kali sujud. Bila nak lakukan sujud sahwi? Sebelum salam. Lepas tahiyat akhir, sebelum salam. Dia sujud sahwi, setelah selesai sujud sahwi, sebelum dia bagi salam, dia teringat sujud untuk rakaat yang terakhir tu dia belum buat lagi. Sujud fardu. Setiap rakaat ada 2 kali sujud. Termasuk rakaat yang terakhir. 2 kali sujud.
Lepas dia sujud sahwi, dia teringat dia belum lagi sujud untuk rakaat itu. Ini andaian yang surah yang diandaikan berlaku dalam solat seseorang. Maka ia pun lakukanlah 2 sujud itu. Dah sujud sahwi, kemudian teringat sujud bagi rakaat tu belum lagi dilakukan, sujud yang fardu, maka dia pun sujud. Bila selesai dia sujud, dia tak boleh bagi salam lagi. Dia kena ulang balik baca tasyahud akhir. Kemudian hendaklah ia membaca tasyahud semula. Maka apabila sudah selesai ia membaca tasyahud itu, tinggal lagi nak bagi salam je, dia teringat pula. Nyatalah baginya bahawa ia telah pun sujud, yakni sujud fardu itu. Lemah sangat ingatan dia. Banyak sangat lupa. Tadi mula-mula dia teringat ada melakukan perkara yang menyebabkan dia dituntut sujud sahwi. Lepas sujud sahwi, dia rasa sujud fardu untuk rakaat tu belum dia buat lagi. Maka dia pun buat sujud yang fardu untuk rakaat tu. Bila dah buat sujud, kena ulang balik baca tahiyat. Sebelum bagi salam, lepas habis tahiyat, dia teringat, oh sebenarnya sujud untuk rakaat tu telah dia buat sebelum dia sujud sahwi. Maka apa perlu dibuat? Apakah kena ulang balik sujud sahwi? Maka kat sini kata pengarang, maka tidaklah lazim ia sujud sahwi lagi. Tak perlu sujud sahwi lagi. Kerana lupanya itu berlaku kepadanya selepas sujud sahwi. Dia lupa yang dia tak sujud untuk rakaat itu, lupa itu berlaku sesudah dia sujud sahwi, kemudian dia ingat balik yang sebenarnya dia dah sujud. Sahwu tu berlaku sesudah sujud sahwi. Dan begitulah juga jika berlakunya 2 sujud sahwi itu 3 kali. Dia dah sujud sahwi dah. Bangkit daripada sujud sahwi itu sebelum salam, dia lupa. Perasaan dia mengatakan dia belum lagi sujud sahwi, dia sujud lagi. Sampai 3 kali. Apakah perlu dia sujud lagi? Tak perlu. Sujud sahwi dalam satu solat hanya 2 kali sujud. Walaupun sahwunya itu berlaku banyak kali. 2 kali sujud itu dah memadai menampung sahwu yang berlaku sebelum sujud, sahwu yang berlaku dalam sujud, sahwu yang berlaku sesudah sujud. Ulama ada sebut sujud sahwi itu dia menampung lupa yang berlaku sebelum sujud sahwi. Okey lah, lupa dulu kemudian sujud sahwi. Okey. Contohnya, dia lupa nak duduk tahiyat awal. Rakaat kedua, lepas sujud yang kedua, dia terus bangkit ke rakaat yang ketiga. Sepatutnya dia duduk tahiyat awal. Disebabkan sahwu, dia bangkit rakaat ketiga, tinggalkan sujud duduk tahiyat awal. Maka dia dituntut sujud sahwi sebelum salam. Okey, mana sahwu dulu, kemudian baru sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu menampung sahwu yang berlaku sebelum sujud sahwi. Adapun contoh sahwu yang berlaku sesudah sujud sahwi tadilah masalah yang sedang kita baca. Dia lakukan perkara yang menuntut dia sujud sahwi. Apa dia? Contoh, dia tinggal tahiyat awal. Kemudian lepas dia sujud sahwi, dia melakukan sebab yang lain yang menuntut dia sujud sahwi lagi. Sebab yang lain yang menuntut dia sujud sahwi juga. Contohnya, makan dalam solat ni memang dilarang lah. Makan dengan sengaja dalam solat, walaupun sedikit, membatalkan solat. Apatah lagi banyak.
Tapi kalaulah dia makan sedikit tak sengaja, maka tak membatalkan solat. Bercakap dalam solat membatalkan solat kalau banyak. Kalau sedikit tak sengaja tak batal solat. Pun begitu dia dituntut untuk sujud sahwi sebelum salam. Katalah dia lupa tahiyat awal, kemudian lepas tahiyat akhir sebelum bagi salam dia sujud sahwi, kemudian dia bangkit daripada sujud sahwi itu sebelum bagi salam, dengan sahwu dia tertelan, dia tercakap dengan percakapan yang sedikit ataupun termakan dengan makanan yang sedikit dalam keadaan sahwu. Sembahyang dia batal tak? Tak batal, oleh kerana sahwu. Jadi melakukan perkara yang menuntut dia sujud sahwi, sepatutnya dia sujud sahwi, tapi ni tak dituntut sujud sahwi. Sebab apa? Sahwu itu berlaku sesudah dia sujud sahwi. Dia dah sujud sahwi tadi, kemudian sebelum bagi salam dia sahwu lagi. Apakah dia dituntut sujud sahwi lagi? Tak. Dalam satu solat hanya sekali saja. Sekali sujud sahwi itu menampung sahwu dia sebelum sujud sahwi, sahwu dia selepas sujud sahwi. Begitu juga ulama kata sujud sahwi itu menampung sahwu yang berlaku dalam sujud sahwi. Katalah tengah dia sujud sahwi itu dia tercakap dengan percakapan yang sedikit dalam keadaan sahwu, dalam keadaan lupa. Maka tak batal solat dia, tapi bercakap yang sedikit dalam keadaan sahwu itu menuntut dia sujud sahwi sepatutnya. Tapi oleh kerana sahwu itu berlaku dalam sahwu, maka tak dituntut dia sujud sahwi. Sahwu itu berlaku dalam dia sujud sahwi, tak dituntut. Sebab apa? Sujud sahwi ini dia menampung lupa dia sebelum, lupa dalam, lupa selepas. Cukup. Walaupun banyak dia punya sahwu, sujud sahwi hanya dituntut 2 kali sujud sebelum bagi salam. Ada surah di mana sujud sahwi dituntut buat kali yang kedua, padahal dia dah sujud sahwi dah sekali. Apa surah dia? Surah dia akhir solat, dia rasa dia syak, dia ada melakukan perkara yang menuntut dia sujud sahwi. Dia rasa dia ada melakukan perkara yang menuntut dia sujud sahwi, maka dia pun sujud sahwi. Contohnya apa? Dia rasa dia tertinggal tahiyat awal, tinggal tahiyat awal, tinggal sunat abad, menuntut dia sujud sahwi, maka dia pun sujud sahwi. Lepas sujud, sebelum dia bagi salam, dia teringat dengan sebenarnya dia dah buat tahiyat awal. Tahiyat awal tu dia buat. Sebelum dia sujud sahwi, dia rasa macam dia tak buat. Fikir-fikir, tadi macam tak duduk tahiyat awal, terus bangkit je. Maka sebelum bagi salam dia sujud sahwi. Lepas sujud sahwi, sebelum bagi salam dia teringat dengan sebenar-benar ingat sebenarnya dia dah sujud, dia dah duduk tahiyat awal. Sebenarnya dia tak melakukan pun perkara yang menuntut dia sujud sahwi. Dah sujud sahwi tadi. Maka ini oleh kerana dia sujud sahwi itu dalam keadaan sahwu, maka dia dituntut sujud sahwi sekali lagi. Faham? Itu satu-satunya surah di mana dituntut sujud sahwi buat kali yang kedua. Baik. Ni surah-surah yang macam ni jarang berlaku. Tapi Imam Barawi dia nyatakan hukum, andainya berlaku surah yang macam ni dalam solat kamu, maka inilah penyelesaian dia. Ini cara macam mana nak selesaikan masalahnya. Baik, seterusnya masalah yang ke-190. Dia ada meninggalkan satu rukun solat, tetapi dia tak tahu
rukun tu tertinggal di solat yang mana. Dalam sehari kan kita ada 5 kali solat. Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Masa semayang subuh, dia tak ingat. Semayang zuhur dia tak ingat. Semayang asar tak ingat. Maghrib tak ingat. Isyak baru dia teringat. Ingat. Dia kata, macam ada tertinggal rukun dalam solat hari ni. Tak ingatlah solat apa. Sama ada solat isyak ni, atau solat maghrib tadi, atau solat asar, solat zuhur, atau solat subuh. Baik, dia syak ada tertinggal rukun. Bila tertinggal rukun, solat tak sah. Baik, macam mana penyeselaiannya? Nak selesaikan masalah tu macam mana? Seorang sembahyang isyak, maka apabila ia sedang duduk membaca tasyahud, berasa syak bahawa ia ada tertinggal rukun. Kalau tertinggal sunat ab'ad, tak ada masalah. Hanya dituntut sujud sahwi. Sunat sujud sahwi, bukan wajib. Tapi kalau tertinggal rukun, maka tak sah solat sehingga rukun itu dilakukan. Dia syak bahawa ia ada tertinggal rukun. Tetapi masalahnya, tidak mengetahui ia adakah dia tertinggal rukun itu pada semayang sekarang ni, iaitu semayang isyak. Ataupun pada semayang sebelumnya, maghrib ke, asar ke, zuhur ke, subuh ke. Pada hari yang sama. Maka, cara nak selesaikan masalah ini, kata Imam Baghawi dalam fatwanya, wajiblah atasnya bahawa ia bangun qiyam dan sembahyang 1 rakaat. Dia tengah semayang isyak ni. Sebelum selesai semayang isyak, dia syak. Ada tertinggal rukun dalam solat. Tapi tak ingat solat mana. Mungkin solat ni, mungkin solat sebelum. Maka sebelum bagi salam, Imam Baghawi kata jangan bagi salam. Bahkan dia kena tambah 1 rakaat. Kena tambah 1 rakaat. Sebab apa? Tak ingat rukun apa. Baca Fatihah pun rukun. Rukuk pun rukun. I'tidal pun rukun. Sujud pertama rukun. Sujud kedua rukun. Duduk antara 2 sujud pun rukun. Tahiyat akhir pun rukun. Baca selawat pun rukun dalam tahiyat akhir. Jadi dia tak ingat. Tapi yang dia syak, yang ditinggal tu bukanlah perkara sunat tetapi perkara rukun, perkara yang kerananya sembahyang tak sempurna kalau ditinggalkan. Maka kata Imam Baghawi, jalan penyesalaiannya, selesai. Untuk menyelesaikannya, kata Imam Baghawi, wajiblah atasnya bahawa ia bangun. Jangan bagi salam. Bangkit tambah 1 rakaat. Okay. Sebab apa? Katalah yang kita tinggal itu adalah baca Fatihah. Bila kita tinggal baca Fatihah, rukuk tak sah. Rukuk tak dikira, bukan tak sah. Rukuk tak dikira, i'tidal tak dikira, sujud tak dikira. Tak dikira. Sehinggalah Fatihah itu dilakukan. Katalah yang dia tinggalkan itu adalah rukuk. Okey. Maka i'tidal dia tak dikira walaupun dia buat. Sujud dia tak dikira, duduk antara sujud. Sehinggalah dia lakukan perkara yang dia tinggalkan itu. Jadi bila dia syak ada meninggalkan 1 rukun, maka kata Imam Baghawi, jangan dia bagi salam, dia kena tambah rakaat. Tambah rakaat. Bangkit qiyam, baca Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal, sujud dan seterusnya sampailah tahiyat. Dan sujud sahwi dan memberi salam. Lepas habis baca tahiyat, dia pun sujud sahwi. Lepas sujud sahwi, dia pun bagi salam. Cukup ke? Tak memadai setakat tu. Sebab apa? Dia tak pasti rukun itu ditinggal di solat mana. Apakah solat isyak ataupun solat sebelum itu. Ini supaya dia yakin semayang isyak dia tak ada rukun yang ditinggal, maka ditambah 1 rakaat. Selesai semayang isyak, dia bangkit, dia qada daripada awal solatnya awal pada hari itu. Solat apa? Solat subuh. Subuh dia kena qada, zuhur kena qada. Sebab apa? Kalau rukun tu ditinggal dalam solat subuh tadi tak sah.
Kalau ditinggal rukun tadi dalam solat zuhur pun tak sah. Kalau tinggal dalam solat asar, solat asar tak sah. Tinggal dalam solat maghrib pun tak sah. Maka dia kena ulang balik, qada balik solat-solat yang telah dikerjakan pada hari itu. Qada balik sembahyang subuh. Dan lepas selesai qada sembahyang subuh, qada sembahyang zuhur, kemudian qada sembahyang asar dan qada sembahyang maghrib, isyak tak perlu qada. Sebab apa? Isyak tadi dia telah tambah satu rakaat. Ini yang mungkin rukun yang tinggal tu adalah dalam solat isyak tu. Dan sama sahaja pada demikian imam dan makmum. Yang syak ini ada meninggalkan satu rukun. Tak kira lah kalau imam syak, imam pun kena tambah satu rakaat kalaulah solat yang sedang dilakukan tu adalah solat isyak. Kalaulah imam yang syak, dia juga kalau dia tak pasti solat mana, maka dia juga kena qada solat-solat yang sebelum tu daripada subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalaulah makmum yang syak, makmum juga bila imam bagi salam je, dia tak boleh bagi salam. Dia kena bangkit tambah satu rakaat. Mungkin rukun yang ditinggal tu dalam solat yang sedang dia lakukan secara berjemaah dengan imam tu. Okey, selesai dia qada subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau makmum. Jadi dia makmum. Okey, dia adalah makmum. Kemudian sebelum salam sembahyang isyak, dia ada tertinggal rukun. Rukun yang tertinggal tu dia tak pasti di solat mana. Apakah solat sekarang yang sedang dilakukan bersama imam ataupun solat yang sebelum maghrib, asar, zuhur, subuh. Makmum ni sebelum bagi salam bersama imam sembahyang isyak, dia syak ada meninggalkan rukun. Rukun ni berat. Kalau kita tak buat, maka solat tu tak sah. Sehinggalah kita buat rukun tu. Jadi dia makmum. Imam bagi salam, dia tak boleh bagi salam. Dia kena bangkit tambah rakaat. Faham ni? Sebab apa? Ada rukun, walaupun kita duduk, kita ikut imam, kadang-kadang imam buat, kita tak buat. Contoh apa? Contohnya tayat akhir. Tayat akhir kan rukun. Betul? Tayat akhir rukun. Imam duduk tayat akhir. Okay. Kita pun duduk tayat akhir. Tapi imam baca. Lepas habis imam baca, imam pun bagi salam. Kita duduk tayat akhir. Tapi kita tak baca. Jadi bila imam bagi salam, boleh ke kita bagi salam dengan imam? Tak boleh. Sehinggalah kita baca tahiyat. Sebab tahiyat adalah rukun. Faham ni? Okey. Pengarang ni dia datangkan contoh. Makmum ini, dia sembahyang isyak berjemaah. Dalam solat berjemaah, sebelum bagi salam, dia mula syak. Dia ada meninggalkan rukun. Rukun tu dia pun tak pasti apa rukun dia. Tapi yang dia tahu, yang dia tinggal tu adalah rukun. Maka kata pengarang, sebelum bagi salam, hendaklah dia tambah rakaat. Maksudnya kalau dia makmum, tunggu imam bagi salam, dia tak boleh bagi salam lagi, dia kena bangkit, tambah lagi satu rakaat. Mungkin rukun yang ditinggal tu adalah dalam solat isyak. Jadi bila dia boleh. Ya. Yang Haji kata tak termasuk isyak lah. Tak termasuk isyak. Dalam kitab ni beritahu rukun yang orang ni syak bukan hanya sembahyang yang sebelum sembahyang dikerjakan, bahkan boleh jadi dalam sembahyang yang sedang dilakukan, boleh jadi juga solat sebelum tu. Sebelum isyak.
Jadi boleh jadi rukun tu dalam solat yang dia sedang kerjakan. Jadi kerana tu dia kena lakukan rukun tu. Rukun tu apa? Dia pun tak ingat, tak pasti. Tapi yang dipasti dia adalah rukun. Maka kerana tu sebelum dia bagi salam dia kena tambah rakaat supaya rukun yang dia lupa tadi terbuat. Okey. Kemudian barulah dia bagi salam. Okey, oleh kerana dia tak pasti rukun yang ditinggal tu adalah rukun pada solat itu ataupun solat-solat yang sebelum, maka hendaklah dia qada balik daripada awal hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Itulah apa yang dikata oleh Imam Baghawi dalam kitab fatwanya. Baik supaya kita yakin solat pada hari itu kita lakukan dengan sempurna tanpa ada sebarang rukun yang kita tinggalkan. Baik. Mana tadi hilang? Dan sama sahaja pada demikian imam dan makmum. Maka jika yang syak itu imam, maka makmum tidaklah pasti diikutinya. Maksudnya kalaulah imam yang syak, ketika duduk tahyat akhir imam syak, macam ada tinggal rukun, tapi tak ingat solat ni ataupun solat sebelum. Sekarang ni dah duduk tahyat akhir. Kalaulah itu bukan tempat tahyat akhir, sudah tentu dah ditegur oleh siapa? Oleh makmum. Bila imam duduk bukan pada tempatnya, imam duduk tahyat akhir bukan pada tahyat akhir, sudah tentu bila duduk makmum akan tegur subhanallah, maka mengingatkan imam. Tapi kalaulah makmum tak tegur, bererti memang tempat dia duduk tu adalah tempat tahyat akhir. Tapi boleh jadi imam meninggalkan rukun dalam keadaan makmum tak tahu. Okey. Berdiri rakaat ketiga. Antara rukun dia adalah baca Fatihah. Tapi imam tak baca contohnya. Okey, terus rukuk. Jadi meninggalkan Fatihah menyebabkan rakaat rukun yang dilakukan sudah Fatihah semua tak dikira. Jadi imam walaupun dia dah duduk tahiyat akhir, dia kena bangkit untuk tambah satu rakaat lagi. Jadi bila dia bangkit, makmum tak perlu ikut imam. Makmum boleh buat salah satu daripada dua. Sama ada berkekalan duduk tahiyat, tunggu imam selesaikan satu rakaat, kemudian duduk tahiyat, bagi salam bersama dengan imam. Itu kalau makmum sanggup bersabarlah. Dan itulah cara yang paling afdal. Pilihan yang paling afdal untuk makmum. Ataupun satu lagi, bila imam bangkit, makmum pelik. Kenapa ni kan ni dah lebih rakaat. Okey. Jadi makmum boleh apa? Mufarakah. Bila makmum mufarakah, niat. Dah tak ikut imam. Putuskan ikatan solat dengan imam. Makmum sempurnakan sembahyang sendiri. Bagi salam. Dah tinggalkan imam. Okey. Tak boleh bila imam bangkit ke rakaat, jadi makmum ikut bangkit. Sebab apa? Ini akan menjadikan rakaat makmum lebih. Padahal setiap solat ada rakaat yang telah ditetapkan. Isyak 4, maghrib 3, tak boleh buat lebih. Imam bangkit, itu ada ihtimal dia syak, ada rukun yang dia tinggal. Maka dia tak boleh bagi salam sebelum rukun tu dibuat. Kalau tidak, solat dia tidak sah. Tu kata Imam Baghawi. Maka jika yang syak itu imam, maka makmum tidak boleh mengikutinya. Bahkan hendaklah ia makmum menunggu imam hingga selesai ia imam dengan rakaatnya, dan hendaklah ia membaca tasyahud. Dan jika ia kehendaki, iaitu makmum kehendaki, berilah salam. Dan jika ia kehendaki, berilah salam sertanya, dan iaitulah yang lebih afdal. Maksudnya dia tunggu imam sehingga imam selesai tambah satu rakaat. Kemudian bila imam bagi salam, makmum pun bagi salam serta dengan imam. Dan boleh juga ia iaitu makmum mufarakah dengan imam dengan memberi salam bersendirian. Dan jika yang syak itu makmum, maka hendaklah menghabiskan rukun yang tertinggal itu selepas salam imamnya. Tak boleh tengah ingat, tengah solat tiba-tiba teringat ada rukun yang tertinggal, dia terus bangkit sempurnakan rukun tu. Padahal imam belum bagi salam, tak boleh. Dia kena tunggu imam bagi salam dulu. Ikatan solat dia dengan imam dah habis,
maka dia pun bangkit dan tambah satu rakaat. Lakukan satu rakaat lagi, iaitu rakaat yang dia tertinggal rukun padanya. Baik. Habis berkenaan dengan sujud sahwi. Berikutnya masalah berkaitan dengan perkara yang membatalkan solat. Tajuknya hukum makmum atau imam melihat duri tertikam di kaki. Ada selumbar. Jika melihat imam atau makmum duri tertikam di kakinya. Tak kira lah kat tapak kaki ke. Di bahagian tepi kaki ke. Yang penting dia adalah anggota wuduk. Anggota wuduk. Muka, tangan, kepala, kaki. Okey. Jadi biasa selumbar ni kena kat tangan, kena kat kaki. Jadi bila selumbar tu ada dan kayu ataupun duri itu sebahagiannya berada pada dalam daging kita, sebahagiannya terkeluar kat kulit. Jadi menyebabkan air wuduk tak rata. Jadi bila wuduk tak rata, solat tidak sah. Jika melihat imam atau makmum duri tertikam di kakinya di dalam sembahyang, bila dia perasan ada selumbar tu ketika solat. Dan yang zahir duri itu ternampak jelas. Maksudnya sebahagian tertusuk kat dalam, sebahagian lagi ada di luar, nampak. Maka kata pengarang, wajiblah atasnya memutuskan yang ni berhenti sembahyang ni. Sembahyang ni batal. Tak guna dia sempurnakan. Sebab wuduk tak sempurna, bila wuduk tak sempurna, solat tak sah. Wajib dia batalkan solat dia. Berhentikan solat dia, cabut selumbar tu, pi basuh. Kalau lah selumbar tu kat kaki, basuh kaki lah. Kalau selumbar tu dekat tangan, basuh tangan, sapuh kepala, basuh kaki. Sebab wuduk kena ikut tertib. Okey. Wajib memutuskan yang ni berhentikan sembahyangnya. Jika duri itu sudah ada ketika mengerjakan wuduk lagi. Bila tu? Dia kena berhentikan solat bila perasan tengah solat ada selumbar. Bila mana selumbar tu ada ketika wuduk. Maknanya ketika dia ambil wuduk tu dah memang selumbar ada. Selumbar tu ada sebelum dia ambil wuduk lagi. Ketika ambil wuduk tu dah memang selumbar ada. Maknanya ketika ambil wuduk tu air tak rata. Sebab ada perkara yang menghalang air pada kawasan tu. Iaitu selumbar. Kerana ia iaitu zahir duri itu boleh menegahkan sahnya wuduknya itu. Itu pengarang kata kena batalkan, kena berhentikan solat. Dan kalaulah tertikam duri itu pada kakinya selepas mengerjakan wuduk. Bila kena selumbar tu lepas ambil wuduk. Masa ambil wuduk tadi tak ada lagi selumbar. Dalam perjalanan daripada tempat wuduk nak pergi ke tempat solat, masa tu terpijak duri. Tertusuk selumbar. Kemudian ia tunduk. Kalaulah selumbar itu ada selepas ambil wuduk. Lepas wuduk baru kena selumbar, maka wuduknya sah. Bila wuduknya sah, tak perlu pun dia berhentikan solat. Teruskan je. Boleh solat walaupun ada duri. Walaupun tertusuk duri pada kaki ataupun pada tangan dia. Ada selumbar, boleh. Cuma dia kata kemudian ia tunduk di dalam sembahyang untuk mencabut duri itu. Tengah solat perasan ada duri. Kemudian dia pun tunduk nak cabut duri itu. Dia ketika dia berdiri, dia perasan kat kaki dia ada duri, dia pun bongkokkan badan dia untuk cabut duri. Bila dia bongkokkan badan untuk cabut duri, nescaya batallah sembahyangnya. Ini
jika tunduknya itu sampai kepada had rukuk. Kalau dia tunduk untuk cabut duri itu dah melebihi sampai had rukuk dan lebih. Sampai had rukuk. Kalau lah dia tunduk tak sampai had rukuk, tak batal solat dia. Tapi kalau dia tunduk lebih daripada had rukuk, maka batallah sembahyangnya. Kenapa batal? Kerana ia berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Sekarang sepatutnya waktu qiyam. Tapi dia tunduk tu bukan kerana rukuk. Dia tunduk tu kerana nak cabut duri. Dan had dia tunduk tu dah sampai had rukuk. Maka batal solat dia. Habis, apa yang perlu buat nak biar duri di kaki sakit? Jadi nak cabut juga. Macam mana cara supaya solat dia tak batal? Ini kata pengarang, dan sepatutnya baginya bahawa ia mengangkatkan kakinya dan cabutkan duri itu. Bukan dia tunduk. Dia angkat kaki, naik atas, kemudian cabut. Maka jika ia angkatkan kakinya dan cabut duri dengan banyak perbuatannya, nescaya batallah sembahyangnya. Kalaulah dia tak tunduk, tapi dia angkat kaki. Dengan sebab dia angkat kaki tu pergerakan jadi 3 kali berturut-turut. Bila 3 kali berturut-turut, dianggap banyak perbuatan. 3 kali berturut-turut membatalkan solat. Tapi kalau 3 kali tidak berturut-turut, tak batal. Tu kena jagalah pergerakan tu supaya dia tak jadi berturut-turut. Kalau berturut-turut, membatalkan solat. Dan kalaulah tidak, nescaya tidaklah batal sembahyang. Maksudnya kalaulah perbuatan dia ketika cabut duri itu tak banyak, tidak berturut-turut, maka solat tak batal. Demikianlah diterangkan dengannya oleh Imam Baghawi dalam kitab fatwanya. Baik. Boleh juga dia cabut duri ketika dia rukuk, ataupun ketika dia sujud, ataupun ketika dia duduk. Yang mana tak akan membatalkan solat. Tapi kalau ketika qiyam, dia turun semata-mata nak cabut duri, maka batal. Sama juga kalau dia tengah solat, tiba-tiba kaki dia kena gigit. Kena gigit apa? Nyamuk. Dia geram kat nyamuk tu, dia pun tunduk, pop dia pukul. Tunduk tu bila sampai hak rukuk, batal solat dia. Cara dia macam mana? Kaki dengan kaki je lah. Halau dia. Wallahu a'lam. Seterusnya 192 kita sambung insya-Allah. Ya. Baik. Dia orang yang sakit ni, jadi hukum dia berbeza. Hukum dia berbeza. Kalaulah dia masukkan benda tu, kemudian bila dia nak solat, maka benda tu akan menghalang air. Betul Benda tu menghalang air. Apa perlu dibuat? Kawasan yang boleh dia ratakan air wuduk, dia ratakan. Tempat yang mana tak boleh rata dengan air wuduk, maka hendaklah diganti dengan tayamum. Itu efek untuk orang yang untuk orang yang sakit. Wuduk pun dia perlu untuk anggota yang boleh wuduk. Lepas tu tempat yang tak boleh diratakan air wuduk, diganti dengan tayamum. Kemudian solat. Ada lagi? Sembahyang Jumaat. Cakap yang tak banyak, tak sengaja. Tak sengaja. Sahwu. Cakap sikit dalam keadaan sahwu. Sahwu tahu sahwu? Dalam keadaan dia terlupa dia dalam solat. Dia lupa dia dalam solat, dia tercakap, kemudian teringat. Dia bercakap yang sedikit dalam solat, kemudian bercakap tu pula dalam keadaan sahwu, maka tak batal. Tapi kalaulah dia bercakap walaupun sedikit, tapi sengaja, bukan sahwu. Bukan sahwu. Orang jawab telefon dalam solat tu, dia sahwu ke tak sahwu?
Biasanya dia tak sahur. Okey. Dia nak bagi tahu aku dalam solat nanti, lepas solat. Maka batal lah walaupun sedikit. Yang dikatakan sedikit tak batal bila sedikit itu dalam keadaan sahur. Sahur dia ni dalam solat. Tapi kalaulah sengaja walaupun sikit batal. Okey. Lagi satu huruf yang memahamkan pun batal. Okey. Dia kata bahasa Arab ti. Ti maknanya apa? Jaga. Ti jaga. Ada orang yang tak dikenali masuk dalam surau. Dia letak beg kat sebelah. Anak dia ada. Orang tu makin dekat dengan beg dia. Dia pun cakap ke anak dia ti. Satu huruf tapi satu huruf yang memahamkan. Jadi maksud ayah dia dengan K tu, jaga beg tu nanti orang ambil. Tapi dia tak cakap lah jaga beg tu, jaga T, jaga je. Jaga je. Jaga je, bahasa kita berapa rangkap tu? Jaga je. Tapi bahasa Arab T, satu huruf satu bunyi T. Maknanya jaga. Batal. Bila sengaja. Ni. Itu bukan apa bercakap. Bercakap ni maksudnya tidak ada kaitan langsung dengan solat. Alhamdulillah tu kan segala puji bagi Allah, itu ada kaitan dengan solat. Tengah solat kita Allahu akbar tu, subhanallah, Allahumma lakal hamd, itu berkaitan dengan solat. Dia tak membatalkan solat walaupun banyak, walaupun sengaja. Ini cakap perkara luar daripada solat, tak ada kaitan. Lebih-lebih lagi bercakap dengan orang pula. Kejap tengah solat ni. Memang batal lah walaupun sedikit. Tak ada apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Semua ampun dan maaf. Kita tutup majlis kita malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.